Lampu yang model ni saya ada 3 jenis tau. Saya ada yang bulat macam tu dan 2 jenis lagi yang jenis petak macam ni. Sebab lampu ni memang sangat syok pakai. Guna untuk kerja, cahaya dia ni memang terang. Kalau yang model biru 2 ni, yang ni model lama tau. Dia punya kaki ni jenis kecil macam ni. Magnet dia ni dia ada 2 macam ni, jenis bulat. Yang kaki dia ni korang boleh letak je macam ni. Boleh jadi lampu meja. Kalau yang hitam ni, yang ni model baru tau. Kaki dia ni lebih besar dan dia lebih stabil. Magnet dia ni dia boleh cengkam dekat besi dengan baik. Kalau yang lama tu dia tak berapa kuat sikit dia punya magnet ni. Kalau yang version baru ni, magnet dia ni lagi padu. Bila korang letak dekat meja, boleh adjust dia punya angle macam ni. Yang ni lampu portable yang jenis rechargeable. Lampu ni macam-macam yang korang boleh guna. Mudah untuk bawa mana-mana dan bila bateri habis, korang boleh cas balik lampu ni. Yang version 2 ni sama je dengan yang saya punya lama ni. Dia ada banyak mood cahaya. Mood pertama, mood kedua, mood ketiga dan mood keempat. Yang ni mood yang paling terang. Bila waktu malam, lampu ni memang sangat function untuk korang guna. Kalau korang standby dalam toolbox, bila buat kerja dekat tempat gelap, tak perlu risau. Pakai lampu ni, terus boleh buat kerja walaupun dekat tempat gelap. Contohnya atas bumbung, dalam silin rumah. Dia punya warna ni korang boleh adjust daripada warna kuning, boleh jadi warna putih dan boleh jadi warna oranye. Sebab bahagian dalam dia ni LED campuran warna putih dan warna oranye. Boleh tukar dia punya temperature warna. Dan dia ada satu lagi function keselamatan. Yang ni korang boleh guna sebagai lampu backup. Kalau korang standby lampu ni dalam kereta, bila kereta korang rosak, korang boleh pakai mode yang ni. Cahaya kelip-kelip macam ni boleh bagi pemandu lain alert kereta korang tengah rosak. Dia ada banyak tempat untuk gantung. Magnet dia ni korang boleh gantung dekat besi. Walaupun permukaan besi ni jenis bulat, dia tak flat, tapi yang ni dia boleh lekat dengan cantik. Kalau yang lama ni besi flat macam ni dia tak berapa kuat. Sebab magnet dia ni jenis 2 biji macam ni. Kalau yang ni jenis petak besar macam ni. Jadi yang ni dia lebih gigit sikit kalau nak lekat dekat besi yang tak flat. Kalau korang nak gantung dekat tempat yang tak lekat dengan magnet, korang boleh pakai dia punya cakup macam ni. Dia ada lock macam ni. Korang boleh gantung dekat kemah. Bila bawa pergi camping, boleh jadikan lampu ni sebagai lampu utama, gantung je dekat kemah. Dan kalau korang nak buat kerja, boleh juga gantung lampu ni dekat tripod. Korang boleh cucuk dekat sini. Dan boleh adjust dia punya angle ni bagi suluh dengan tempat yang korang buat kerja. Nak jadi lampu meja pun boleh sebab kaki dia ni stabil. Boleh adjust je macam ni. Memang sangat function. Boleh jadi lampu meja macam 2 sini. Bila bateri habis, korang boleh cucuk charger dekat bahagian sini. Cucuk je USB port handphone tu sebab sama je dia punya kepala. Dia ada USB Type-C dengan USB Type-A. Dan siap ada indikator berapa bateri yang ada dekat dalam ni. Yang ni baru ngam. Ada indikator macam ni, korang boleh bajet siap-siap untuk cas. Kalau tak ada benda ni, nanti bila korang guna lampu ni, bila waktu kecemasan, tiba-tiba lampu padam sebab bateri dah habis. Kalau tak ada benda ni, korang tak tahu berapa bateri yang ada dekat dalam ni. Ada indikator ni baru ngam. Jadi kalau korang nak cari lampu portable yang jenis rechargeable, banyak mode cahaya, banyak mode untuk gantung, magnet dia ni kuat, korang boleh beli yang version 2 ni. Saya repeat lagi sebiji sebab version 2 ni jenis upgrade lagi padu. Korang boleh check dekat link video.